Orang yang keras hati bila Allah suruh baca tak baca, dia suruh bacaan tak baca, itu keras hati. Quran kita, Quran imam kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lahu imama. Quran imam kita yang lebih, yang anda kena patuhi daripada imam-imam biasa. Nanti imam-imam tambah satu lagi yang kita redai. Kalau tadi kita hanya sebut 3 yang kita redai: radina billahi rabba, radina bil islami dina, wa radina bi muhammadin rasulan wa nabiyya. Tambah satu lagi untuk genap: wa radina bil qur'ani imama. Quran imam kita, dia tak ada apa cacat celanya, sempurna, perfect. Maka dia imam kita yang mutlak. Ikut kata dia, dia suruh berhenti, suruh mula. Dia tak ada cacat celanya. Tetapi manusia yang anda lantik sebagai imam, sama ada imamkan masjid ke, pemimpin luar sana ke, mesti ada sifat muttaqin. Mesti ada sifat muttaqin. Sebab itu anda minta doa supaya pemimpin anda, imam anda ada sebab muttaqin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jom saudara mainkan peranan kita, manusia yang kita nak lantik jadi imam mesti ada sifat muttaqin, sifat takwa. Sana surah yang ke-25 ayat 61. Catat di rumah, hafalkan. Anda bertuah ada imam yang hafiz, gunakan. Datang jumpa beliau talaki. Nanti balik di rumah baca surah 18 surah Al-Kahfi. Imam tadi baca sebahagian sikit permulaannya. Quran imam kita tak ada syaratnya, mutlak. Waj'alna Rabbana habla Rabbana Allahumma arhamna bil Quran waj'al imama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lahu imama. Di imam kita tak ada syarat-syarat. Memang betul, tepat, sempurna Quran imam kita. Tapi manusia yang anda nak lantik sebagai imam, pemimpin, ketua ke, mesti ada sifat al-muttaqin. Al-muttaqin menjadi sifat utama bagi manusia yang boleh anda lantik sebagai imam, sebagai pemimpin. Sana surah yang ke-25 ayat 61, hafalkan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, pimpinlah kami, perkenankanlah supaya kami dipimpin oleh imam yang bersifat muttaqin, yang takut pada Allah, yang takut menunaikan tanggungjawabnya. Itu dia pimpin sekarang, nak jadi pemimpin tapi tak nak jalankan tugas. Jadi pesan saya pada anda, 4 perkara yang kena kita redai. Pertama, radina billahi rabba. Kedua, radina bil islami dina. Ketiga, radina bi muhammadin rasulan wa nabiyya. Yang terakhir, radina bil qur'ani imama. Allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lahu imama wa nura wa huda. Ya, surah yang ke-59 ayat 21. 2 segmen yang ada pada Quran anda. Pertama, mazhabnya. Ini mazhabnya. Daripada kertasnya, kulitnya, dakwatnya, tulisannya, itu di mazhab.
Mazhabnya kalau anda baca dipanggil Quran. Quran iaitu wahyu-wahyu Allah yang ditujukan pada Rasul, anda baca dipanggil Quran. Maka mazhab Quran ini kena wajib letakkan tempat yang tinggi. Wa kalimatullahi hiyal ulya waliyatul kufril yal sufla. Kalimah-kalimah orang kafir rendah, tetapi kalimah Allah Qurannya tinggi. Oleh itu letakkan tempat yang tinggi, serendah atas hal anda. Maksudnya, tetapi rohnya Quran ini ada roh, ada nyawa. Nyawa Quran sebanyak 6236 letakkan di hati anda. Ada dua saudara. Rohnya wajib letakkan di hati. Sana surah yang ke 42 ayat 52. Catat lihat. Itu dia nas tunjukkan bahawa Quran itu nyawa. Surah yang ke 42 ayat 52. Ayatnya berbunyi wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa jua yang kami wahyukan pada kamu wahai rasul-rasul seawal Adam, maka wahyunya dipanggil suhub. Itu nyawa, mengandungi nyawa. Apa yang kami wahyukan pada kamu wahai Daud, maka itu nyawa. Apa kami wahyukan pada kamu wahai Musa, Taurat. Apa yang pada kau Isa, Injil, itu nyawa. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa jua yang diwahyukan pada kamu wahai Muhammad, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jumpa tak saudara ni? Jumpa tak ni? Dalam perkataan roh tu nyawa. Maknanya kitab ini nyawa, kehidupan. Kitab-kitab lain tak sebutkan berapa bilangan ayat menjadi nyawanya, tapi Quran disebutkan, dikira. Kami pernah mengira, yang sehandap anda kira di rumah. Maka ayat-ayat Quran sebanyak 62 itu nyawa, nyawa kehidupan kita. Bila kita ada nyawa daripada Quran, maka beza hidup kita daripada kafir dan binatang. Wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang kafir makan, kahwin, beranak-beranak macam binatang. Tapi orang yang ada roh Quran beza. Hurrimat alaikumul maitatu, hurrimat alaikum ummahatkum, dilarangkan. Jadi anda kena yakin memang betul benar Quran itu nyawa. Nyawa apa? Nyawa kehidupan. Orang yang ada nyawa kehidupan daripada roh Quran dipanggil mukmin. Orang yang tak ada roh nyawa Quran dipanggil kafir. Bila anda mukmin, mengimani dengan roh-roh Quran, maka mati saja semua kata usolli ala hazal mayiti. Tapi kerana kafir tak ada satu ayat pun daripada roh Quran, maka tak ada seorang sembahyangkan dia. Malah mungkin dibakar, mungkin dicincang dan masuk saja dalam kubur, maka kuburnya menjadi kawah-kawah neraka. Tak sama dengan yang orang yang ada roh Quran masuk saya dalam kubur, maka kuburnya menjadi satu daripada taman-taman syurga. Satu nyawa. Nyawa yang kedua, catat, nyawa kedua ada pada surah yang ke-17 ayat 85. Nanti cari di rumah. Dan nyawa yang ketiga ada pada surah yang ke-79 ayat yang keempat. Genaplah 3 nyawa. Satu dah sebutkan, 2 cari di rumah nanti apa dia nyawa tu. Sekarang balik lihat surah yang ke-59 ayat 21. Ada 2 kerja anda di rumah, betul, cari nyawa yang pada surah 1785 dan sukat berapa panjangnya nanti. Manakala nyawa kedua sana surah 79 ayat keempat, kerana siapa dia, itu kerja di rumah. Sekarang lihat surah 59 ayat 21. Allahumma ftah alaina hikmatak, Allahumma arhamni bil Quran
waj'alhu lana imama wa nura. Surah 59, hafalkan sikit-sikit, letakkan di hati. Mazhabnya letakkan tempat tinggi, tapi rohnya itu letakkan di hati kita. Satu daripada rohnya surah 59 ayat 21, 59 baca, hafalkan. Kalau tak sure sebutannya, tampil jumpa imam kita, minta tolong beliau tasmik pada kita. Tak jumpa beliau, jumpa adenan sana pun boleh, minta dengarkan. Ayatnya berbunyi, lau anzalna hazal qur'ana ala jabal. Andainya Quran ini Allah turunkan ke atas sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min hasyatillah. Nescaya kamu lihat dengan mata kamu gunung tadi bersepai, termasuk batu-batu yang ada dalam gunung. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wallahu la'allahum yatafakkarun. Saya yakin imam kita dah hafal, nanti beliau akan bacakan rekan pertama nanti insya-Allah. Ayat yang lain saudara yang hampir sama maknanya surah 13 ayat 31. Dekatkan catatan anda 59 21 ayatnya dah baca tadi. Dekatkan dengan 13 surah Ar-Ra'du ayat 31, ayatnya berbunyi, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Andainya Quran ini kami letakkan sebelah gunung ganang, gunung ganang akan bergerak dan berlari. Au quti'at bihil ardu, andainya kami letakkan di atas bumi, buminya merkah dan batu dalam bumi pecah. Itu dia mukjizat Quran. Au kullima bihil mauta, dan kalau kami Allah letakkan di atas mayat, mayat dia bercakap, semua boleh berlaku. Hanya dengan kata kun fayakun saja, walaupun tak letak Quran akan hancur lebur. Dengan izinnya saja akan berlaku. Inni tahluku lakum minat-tini kahayati tayri fa'ampuhu bihi fayakunu tayran biiznillah. Bagaimana Allah izinkan tanah-tanah yang dibentuk burung akhirnya ditiupkan Nabi Isa terbang, itu dengan izin Allah. Dengan tangannya letakkan pada mata yang buta pun celik, itu dengan izin Allah. Jadi nak tunjukkan bagaimana mukjizat Quran itu kuat sehingga boleh pecahkan batu-batu yang ada di gunung, termasuk gunungnya. Letakkan sebelah gunung, gunungnya bergerak. Letakkan atas mayat, mayat bercakap. Itu dia mukjizat Quran. Bukan saja boleh pecahkan batu yang nampak dengan mata seperti batu di gunung, batu kapur, tapi dia juga boleh pecahkan batu yang ada pada diri anda. Diri anda pun ada simpan batu, malah lebih banyak daripada batu di gunung. Itu ramai orang tak perasan dan takkan tahu, kecuali anda sanggup dengar bergelajar begini. Maka batu-batu yang ada pada manusia saudara, lihat sana surah yang ke-41. Ya, surah yang ke-41 ayat yang ke-5. Surah 41 ayat yang ke-5. Surah 41 ayat yang ke-5. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih. Batu yang membalut hati kita dipanggil al-akinnah. Underline al-akinah. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi azanina wakrun, dan batu yang menyumbat, sebab itu ramai yang pekak kerana telinga kita disumbat dengan batu nama dia al-wakru. Ada dua penyumbat. Pertama, penyumbat pada hati, pembalut
pada hati dipanggil al-akinah. Itu pun akan pecah batu-batu yang ada pada hati, yang namanya pun hanya pecah dengan Quran saja. Sebagaimana Quran boleh pecahkan batu yang ada di gunung, itu dia mukjizat Quran. Dan batu-batu yang ada pada telinga kita tadi, yang namanya al-wakru, pun hanya boleh pecah dengan Quran sahaja, tak ada alat lain. Anda jawab sami'na wa ata'na, dalam diri aku ada batu tapi tak rasa beratnya, tak rasa aku buat kulu kilir pagi petang siang malam, tak terasa, kerana ada batu-batu kat dunia Allah pecahkan dengan Quran. Dan batu diri anda pun yang dua tadi pecah juga dengan, dan satu lagi batu yang ada pada diri kita. Sana surah yang kedua ayat yang ke-7. Surah yang kedua ayat, catat dulu di rumah, apakan, tuliskan. Dia banyak akan membantu anda menghafalnya. Bila anda tulis, mudah untuk menghafalnya. Batu yang ketiga ada pada mata kita. Batu itu bernama al-rishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim rishawah walahum azabun azim. Itu dia tiga batu. Batu yang ada pada di badan kita dipanggil batu maknawi. Batu ada tapi tak nampak dengan mata. Batu yang nampak dengan mata dipanggil aini, seperti batu kapur, batu-batu yang kita pijak di luar sana, itu dipanggil aini. Batu yang nampak bentuknya, fizikalnya dengan mata, itu dipanggil aini. Tapi kita tak nampak batu-batu namanya al-akinah, al-wakru, dan itu kerana dia tak ada bentuknya. Ada tapi tak ada bentuknya. Contoh yang lain saudara, antara aini dan maknawi. Aini nampak dengan mata, maknawi tak nampak dengan mata. Contoh lain, najis. Najis nampak dengan mata, tapi hadas dan janabah tak nampak dengan mata. Jadi yang tak nampak dengan mata seperti janabah dan hadas itu dipanggil maknawi, kotor tapi tak nampak kekotorannya. Sebab itu bila anda berhadas kecil, badan ada kotor, maka diangkat dengan mengambil wuduk. Bila anda berjanabah, anda kotor sini tak boleh sembahyang, tak boleh tawaf, kecuali anda bersihkan dia dengan mandi wajib. Settle yang pertama, benda ada dua. Satu yang nampak dengan mata dipanggil aini. Ini dia gelas ada air, ini aini nampak dengan mata. Yang kedua, yang tak nampak dengan mata ada. Nyawa ada pada anda tak nampak dengan mata, itu dipanggil maknawi. Angin ada tak nampak dengan mata, itu dipanggil maknawi. Malaikat ada, syurga ada, pahala ada tak mata, maknawi. Allah pun ada, tak nampak dengan mata anda. Jadi kewajipan kita saya memecahkan batu-batu ini. Batu ini wajib kita pecahkan, dan hanya pecah hanya dengan Quran Al-Karim. Quran saja yang ada kemuliaannya. Allah ada mulia, karim, dan dia saja yang ada mulia. Hari ini kadang-kadang perkataan mulia, karim, keramat, selalu ada keramat. Orang pakai sewenang-wenangnya. Hanya yang bernama karim, isim karim, ya Allah Al-Karim. Karim yang ada keramat, kemuliaan. Allah saja yang ada kemuliaan kerana namanya Al-Karim. Dan kalamnya sahaja yang ada keramah, kerana kalamnya dipanggil Karim, Al-Quranul Karim. Lain-lain tak ada, saudara. Dan dalam perhimpunan itu, ni di dewan yang keramat tak ada keramat. Dewan tak ada keramat. Di parti yang keramat tak ada keramat. Di tempat yang keramat tak ada keramat. Walaupun dulu kampung keramat tak ada keramat. Yang ada keramat siapa dia? Siapa yang ada keramat? Allah yang namanya Al-Karim, dan kalamnya Quran Al-Karim ada keramat. Itu mesti jelas pada anda.
Jangan, bila anda dah faham gini, anda tak cakap sewenang-wenang. Makin banyak cakap, makin confirm bodohnya. Tak ada makhluk yang ada keramat. Yang ada keramat ialah yang karim. Siapa dia karim? Allah Al-Karim. Al-Karim satu daripada Al-Asma' semuanya. Kerana zatnya dipanggil Al-Karim, maka kata-katanya pun Karim, iaitu Quran kata-katanya. Dua saja yang ada Karim, iaitu zat Allah Karim. Anda pun akan tumpang mulia kalau anda bersama dengan Allah, anda mulia. Kalau anda tak bersama dengan Allah, anda hina. Yang kedua, anda akan mulia dapat keramah kalau anda bersama dengan kalamnya Quran Al-Karim. Oleh itu, Jawatankuasa Surau lihat surau kita saudara, mesti ada Quran Karim saja, Quran Karim saja. Hari ni banyak macam-macam nama. Apa katanya? Miracle buang. Quran bukan miracle. Quran bukan apa lagi? Wonderful tak ada. Tapi Quran Karim saja. Kalau adalah Quran yang tulis apa ni miracle ke apa, tampallah, tutup. Nyatakan Quran Karim saja. Itu dia kewajipan kita, jaga. Jangan cemari, jangan jadi macam buku-buku nyanyian ke, macam buku-buku fiction ke, tapi dia Al-Quran Karim, itu saja. Maka anda dan saya wajib memecahkan batu-batu ini. Kalau kita tak pecahkan batu yang namanya Al-Akinah yang ada pada hati, kita punya hati yang tak ada kepahaman. Lihat surah yang ke-7 ayat 179. Kalau anda tak berusaha memecahkan batu yang ada pada hati kita dibalut dengan batu. Batu yang membalut hati kita nama dia Al-Akinah. Gunakan kesempatan ini untuk pecahkan batu itu. Cara pecahannya kemudian saya sebutkan dulu apa akibatnya kalau batu itu tidak kita pecahkan. Kalau batu yang ada pada hati nama dia Al-Akinah tidak kita pecahkan, kita miliki hati lahum qulubul la yafqahuna biha. Jumpa saudara? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal underline lahum qulubul la yafqahuna biha. Itu nombor satu. Kerana kita punya hati yang dibalut dengan Al-Akinah, maka kita tak faham la yafqahuna, tak faham, tak tapakuh, tak faham dengan ayat-ayat Allah yang 62, 62, 36. Di batu saudara, batu tadi dibalut dengan hati kita tadi dibalut dengan batu nama dia Al-Akinah. Kerana hati kita dibalut dengan batu, maka titik-titik embun Quran tak dapat titik termasuk dalam hati kita, bikin hati kita keras hati. Kalau hujan saudara tak menitik di bumi, bumi itu bagi gersang, keras, takkan sesuai untuk kita tanam apa-apa tanaman pun. Begitulah bila hati anda tak ada usaha untuk memecahkan Al-Akinah, maka embun-embun Quran tak menitik pada hati anda, bikin hati anda kasat, summa kasat qulubukum, keras hati. Keras hati itu bila keras hati la yafqahuna biha lahum qulubul la yafqahuna biha. Letakkan pada kalimah lahum qulubul la yafqahuna biha, atau letakkan Al-Akinah. Letakkan Al-Akinah pada lahum qulubul la yafqahuna biha. Kita tak faham apa-apa yang Allah sebutkan Quran kerana hati kita dibalut dengan Al-Akinah, nama dia tadi batu Al-Akinah. Bila batu itu ada, tak ada pecah, maka dia lahum qulubul la yafqahuna biha. Hati ada tapi tak ada perasaan, tak ada daya untuk memahami ayat Allah. Nanti hati yang begini, yang dibalut dengan Al-Akinah dan tak ada kepahaman, dipanggil bukmun. Tahu bukmun atas dia? Tadi tahukan apa tadi? Al-Akinah atas dia bukmun. Jadi bila kita mula dengan buku pada hati, maka dia tolak telinga, nama dia sumun. Tolak pada mata, nama dia umyun. Jadi dah sumun, bukmun, unyun fahum la yarji'un.
Akibatnya, kalau anda tidak mengambil langkah untuk mencegah batu-batu yang ada pada hati, maka hati anda lahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak ada kepahaman. Jelas tak saudara ni? Jelas tak? Okey. Walahum azanun walahum ayunun la yubsiruna biha. Dan kalau batu yang ada pada mata tidak kita pecahkan. Batu yang ada pada mata nama dia al-ghishawah. Kalau ghishawah tidak kita pecahkan, kita ada mata tapi tak ada penglihatan, ada mata tapi tak nampak yang gaib, tak nampak gambaran kat syurga, tak nampak gambaran kat neraka, tak nampak gambaran titik-titik yang akan anda lalui kerana mata kita ditabir dengan al-ghishawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ayat lain, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Mata kita ditabiri dengan batu yang namanya al-ghishah, dan Quran saja yang boleh pecahkan batu itu. Caranya dengan memperhatikan ayat-ayat Allah. Gunakan mata dan perang kita renung ayatnya seawal a'udzubillahi sampailah minal jin, itu renung. Maka ada 4 kategori merenung, saudara. Ada 4 kategori merenung. Sana surah yang ke-7 ayat 204. Surah yang ke-7 surah Al-A'raf ayat yang ke-207 surah Al-A'raf merenung ada 4 kategori. 3 daripadanya ada pada surah yang ke-7 ayat yang ke-198. 7:198. Lihat Quran kita. 4 kategori merenung. 4 kategori merenung. 3 daripada namanya sebutkan surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 198. Ayatnya berbunyi, wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un. Apa jua yang kamu dengarkan untuk dapat hidayah, mereka tak dengar. Sebabnya ada batu nama dia al-wakru. Jadi grade untuk melihat pertama, wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yusirun. Yang pertama, grade yang paling rendah melihat dipanggil nazara yanzuru. Muhammad Rasul kita lihat mereka dengan tara, tapi mereka lihat Muhammad dengan nazara. Anda tahu kan nombor saya? Nazara yanzuruna itu nombor 1. Itu grade pandangan nombor 1. Nazara yanzuru daripada nazara. Grade kedua tara grade kedua, ra'a tara grade kedua. Grade yang 3 yubsiruna basara grade nombor 3. Dan grade terakhir, bila anda nak dapat kepahaman, mesti tadabbur. Tadabbur tak ada kat sini. Sana surah yang ke-47 ayat 24. Afala yatadabbarunal Quran. Anda tak mungkin bertadabbur kalau anda tak sanggup merenung dulu. Merenung tu nazara. Bila merenung, ringkatkan kedua nama dia ra'a tara, alam tarakai, papa ala rabuka. Kamu tak dapat perbandingan daripada daripada pil yang mati itu, tapi digunakan dengan tara. Jadi kita mulakan dengan nazara. Tiap lihat satu objek, lihatkan dengan nazara. Cuba himpunkan sekali perbuatan nazara. Lihat dengan sekali lalu, punya lihat gunung, lihat ibil, lihat langit, lihat bumi. Tanya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa, daripada nazara yanzuru, itu lihat pandang pertama. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa hulikat.
Afala yanzuruna ila samai kaifa rufiat, afala yanzuruna ilal ardi kaifa sutihat, afala yanzuruna ilal jabali kaifa nusibat. Itu nazara, lihat sekali saja. Lihat sekali pada gunung, anda tak dapat banyak pengajaran. Lihat sekali pandang pada gunung, anda tak dapat banyak ilmu. Lihat sekali pada anak unta pun tak dapat banyak, nampak anak unta saja. Lihat sekali pada bumi, nampak bumi saja. Lihat sekali pada gunung, gunung saja. Tapi tingkat kedua, bila anda tingkat kedua ra'a, bila anda lihat kedua ra'a pada gunung, wataral jibala tahsabuha jamidah. Bila kamu lihat dengan mata kamu gunung Nazara, kamu tak dapat banyak ilmu daripada gunung. Tapi bila kamu lihat dengan tara, bahawa gunung itu tidaknya statik. Gunung tidak statik. Wataral jibala tahsabuha jamidah. Kamu lihat gunung, kerana lihat dengan nazara, kamu tak dapat lihat, tak rasa bahawa gunung itu bergerak. Lihat gunung dengan nazara, kamu sangka gunung itu statik. Tapi dia gunung tidak statik bila kamu lihat dengan tara. Jom saudara lihat gunung dengan tara. Apa jadi pada gunung? Apa berlaku pada gunung? Apa berlaku pada gunung? Lihat dengan nazara, nampak tak ada apa-apa, statik saja. Tapi lihat dengan ra'a, dapat apa dia kita dapat? Dapat gerak. Gunung tadi saudara beredar dan bergerak macamnya apa sahab, macamnya apa sahab? Awan. Gunung tadi bila anda lihat dengan tara, maka gunung itu bergerak, betul. Dunia kita pun bergerak, itu lihat dengan tara. Lihat dengan nazara tak terasa apa-apa. Gunung kita bergerak, beredar, mengelilingi matahari, bergerak. Maka apa jua objek yang ada pada bumi pun bergerak, termasuk gunung tadi. Itu lihat dengan tara. Anda pun bergerak, surau kita pun bergerak, Kuala Lumpur pun gerak, tapi tak rasa geraknya kerana dia punya jejarinya terlampau panjang, tak terasa. Hanya sedar-sedar setahun tambah umur, setahun bertambah tahun. Itu kerana bergerak. Jadi kalau kita boleh tak nak tambah umur, cara jangan gerakkan dunia, jangan gerakkan matahari. Impossible. Itu tadi beza pandang dengan nazara dan pandang dengan ra'a. Bila saya ra'a anda, bukan saja saya lihat wajah anda, saya sempat kira berapa baki misai anda, saya nampak kira berapa dia tinggal yang hitam. Jadi bila saya pandang lama-lama dengan anda, maka nanti imej anda ada kat sini. Begitulah macam Nabi Yusuf, saudara, pandang-pandang bulan, pandang matahari, sampai dia pandang itu dengan tara, maka imej bulan berada pada mata dan hatinya. Sebab itu bila Nabi Musa, Nabi Yusuf beritahu pada kita bilangan jumlah adik-beradiknya sama dengan bilangan jumlah matahari, bulan, bintang dan lain-lain. Itu kerana dia lihat dengan tara. Sebab itu dia kata wa isqala yusufu ya abati inni ra'aitu. Ra'aitu ahada asyara. Aku lihat planet itu ada 1 dan 11. Itu lihat dengan tara, saudara. Dan yang ketiga, tingkatkan lagi nama dia basara, yang paling tinggi. Basara, ra'a, semua sifat Allah. Tara, dia melihat. Basara, basar, tapi basar lebih dalam lagi, saudara. Lihat saudara, bukan saja nampak wajah saudara, saya selami hati nurani saudara, saya tahu. Itu dia sampai basara. Bukan saja sampai itu, terbayang bentuk-bentuk air mani mak bapak yang dulunya ada di badan kita, lepas itu jadi nutfah, alaqah, mudghah, masuk tu, itu je. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim min fa inna halakakum min turab summa min nutfah summa min alaqah summa min itu dia bayang dengan basara.
wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun wa in tad'uhum ilal huda fala yasma'u. Kamu ajak mereka untuk mendengar hidayah, mereka tak dengar kerana mereka telinga mereka ada al-wakru. Itu Allah cakap pada Muhammad, cakap pada orang kafir. Kita pun tak sedar, kadang kiri kita pun ramai yang ada al-wakru, dipanggil pun tak sudi datang, dipanggil pun tak ada dengar. Bukan kata calang imam anda pun tak ada dengar. Berhenti sekejap, ambil bahagian, masih lagi. Kerana tebalnya al-wakru, anda kena dipiskan. Bermula daripada beginilah. Dah 3 batu-batu yang ada pada kita. Jawab sami'na wa ata'na. Batu ini tak dapat aku lihat macam lihat batu di gunung, kerana 3 batu tadi sifatnya maknawi. Batu yang saya dapat lihat dan anda dapat lihat, yang ada dari badan anda, nama dia batu karang, itu dapat lihat. Tapi mukjizat Quran bukan saja boleh pecahkan batu di gunung, termasuk gunungnya, malah boleh pecahkan badan anda, termasuk batu-batu yang ada di badan anda. Itu mukjizat Quran. Kalau kita tak pecahkan batu yang ada pada hati, kita seperti binatang. Lihat surah yang ke-7 ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Kerana al-Qiyah tidak dipecahkan, lahum qulubul la yafqahuna biha, maka hatinya tak faham. Bila hatinya tak faham, walaupun ada hati, maka dia macam binatang. Dan kalau kita juga tak pecahkan al-wakru yang ada pada telinga, kita pun macam binatang. Dan kalau tak pecahkan batu yang ada pada mata pun, kita macam binatang. Surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 179. Jumpa? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Siapa mereka itu? Yang ada batu di hati tak dipecahkan, yang ada batu pada telinga tidak dibuang, yang ada batu yang ada pada mata. Ulaika kal an'am, mereka macam binatang. Binatang baik juga, potong sembelih boleh makan. Jadi kalau dia macam binatang, apa yang boleh makan? Berbuih mulut kita cakap tak dengar, merintih kita memujuk pun tak dengar, contoh kita juga pun tak dengar, kerana batu-batunya tak dibuang. Itu kejian pertama kepada manusia. Jadi anda dapat pengajaran bahawa manusia ini, yang patut bergelar manusia, hanya yang ada hati, ada kepahaman, itu manusia. Ada hati tak ada kepahaman, itu binatang. Manusia yang ada mata, ada penglihatan, itu manusia. Manusia ada telinga, ada pendengaran, itu manusia. Jadi ciri manusia ada 7. Catat ciri manusia. Hari ini ramai sebut manusia tapi dia tak jelas. Dia jelas kalau bukan binatang, manusia lah, bukan itu, tak cukup. Sifat pertama manusia ialah mesti pelupa. Pelupa menjadi sifat utama layak dipanggil manusia. Sumial insanu insanan linusyatihi. Manusia itu dipanggil manusia kerana lupanya. Anda tak bernama manusia selagi anda tak lupa. Kalau anda tak lupa, mungkin anda malaikat. Semua manusia mesti pelupa. Itu anda kena terima hakikat. Kerana kita pelupa, maka kita wajib mencatat. Sebab itu ada kalam kertas. Maka kalau kita lupa, catat, kerana kita pelupa. Dengan sendirinya bila anda tahu anda pelupa, anda terpaksa bawa catatan kalam kertas kerana anda pelupa. Bila kita catat, bila lupa rujuk, lihat. Kan mudah merujuk daripada tanya orang.
Malah tanya orang itu sebagai daripada gila tau. Bukan senang nak tanya pada isteri kita, nak tanya pada anak kita bukan senang. Walaupun orang itu orang yang hampir dengan kita. Anda buat ujian. Kalau anda balik daripada hospital, hospital hari pertama, ambilkan itu, siap. Itu jawapan dia. Lepas 7 hari, nanti dulu siaplah, nanti siap. Lama-lama ambil sendirilah. Itu dia manusia tak? Jadi kita mesti lupa. Itu sifat asasi manusia, pelupa. Maka belajar ingat-ingat, usaha untuk ingat sambil doa, Allahumma zakirni minhuma nasitu. Ya Allah, kan engkau saja yang tak lupa, engkau saja yang layak mengingatkan aku jangan lupa. Dan dia ingatkan kita tak lupa dengan Quran. Allahumma zakirni minhu. Itu sifat pertama kita, manusia mesti pelupa. Dan mengelakkan untuk itu, kena ingat sungguh-sungguh, dan bantuan kalam kertas. Lupa saja rujuk, lebih mudah merujuk catatan kita daripada tanya, minta ilah pada manusia. Jangan minta manusia. Yang kedua, manusia mesti ada akal. Dengan akalnya kita bezakan antara buruk dan jahat. Dengan akalnya kita mampu bezakan antara yang nampak dengan mata, tak nampak dengan mata. Dengan ada akal anda boleh beza, ini angin, ini pisang. Pisang nampak dengan mata, angin tak nampak dengan mata. Tapi kita tak yakin angin ada, walaupun tak nampak kan ada tanda. Dah berapa sifat manusia tadi? Pertama, lupa. Keduanya, berakal. Ketiganya, ada nafsu. Ketiganya, ada nafsu. Itu dia manusia. Manusia mati ada nafsu dan kawan nafsu kita. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Maka bungkus nafsu anda dengan takwa, anda selamat. Bungkus nafsu kita yang tanpa tepi saudara dengan takwa. Dia akan stabilizekan. Takwa stabilizekan. Jadi sifat manusia pertama pelupa, kedua mesti ada akal, ketiga ada nafsu. Yang keempat, badannya mesti jadi daripada tanah. Itu manusia. Kalau badannya jadi daripada nur, itu malaikat. Kalau badannya jadi daripada jadi api, itu dia jin. Kalau badannya jadi daripada air, itu nama dia dabah. Wallahu halaka kulla dabatin min ma. Ada manusia, ada makhluk jadi daripada air, dabah. Makhluk jadi daripada api, jin. Makhluk jadi daripada nur, malaikat. Dan kita, manusia jadi daripada tanah. Ya ayuhan nas in kuntum fi raibim minal fa'inna halaknakum min turab. Dan yang ke apa? Yang pertama tadi, manusia mesti pelupa. Keduanya ada akal, ketiganya ada nafsu, keempatnya ada badan. Yang kelima, 6, 7. Yang kelima mesti ada akal yang mampu memahami Quran. Lahum qulubul yafqahuna biha. Kalau lahum qulub, itu dia binatang. Jadi akal, hati kita mesti daya memahami ayat-ayat Allah. 5. Yang keenam, walahum azanun, ada telinga dan rajin dengan ayat Quran. Itu dia manusia. Ada telinga, rajin dengan ayat Quran. Itu manusia. Dan yang keempat, ada mata, lihat. Ada mata, lihat ayat-ayat Allah. Ayatnya dari luar sana dan depan anda. 7 syarat untuk jadi manusia. Kalau tidak, tak ada telinga, tapi tengah itu macam binatang. Lahum azanun la yasma'una biha. Kalau ada hati, tak ada kepahaman. Walahum qulubul la yafqahuna biha. Ada hati tak faham, itu pun binatang. Walahum ayunun la yubsir, ada mata tapi tak pernah melihat ayat Allah, itu pun binatang. Saudara, jelas pada anda beza antara manusia dan lain manusia. Daripada hari ini bila sebut manusia mesti ada 7 sifat.
Yang selama ini saya yakin semua satu saya sebab kita. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada batu pada 3 anggota utama kita untuk mendapat hidayah, iaitu as-sam'a, pendengaran di sebalik telinga kita. Jadi kalau anda insafi pada telinga kita, telinga orang kafir saudara, telinga kita ada 2 batu. Batu yang nak dibuang nama dia taik telinga. Batu yang tak dapat dibuang nama dia al-wakru. Tetapi pada orang kafir, orang munafik ada 3 batu. Ada 3 penyumbat. Penyumbat yang ketiga sana surah yang kedua ayat 19. Itu dia tambahan penyumbat yang ada pada telinga orang kafir, al-wakru. Telinga kita ada 2, telinga kafir ada 3 penyumbatnya. Telinga kita telinga boleh buang, al-wakru buang dengan Quran. Orang kafir ada 3 penyebabnya. Yang ketiga surah yang kedua ayat 19. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq. Betul? Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Orang kafir menjadikan jari mereka menyumbat telinga mereka bila mereka dengar guruh di petir. Surah yang kedua ayat 19. Catat. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hadzal. Orang kafir dia takut dengan guruh petir, maka dia letakkan jemarinya menutupi lubang telinganya. Jadi ada 3 penutup pada telinga orang kafir. Pertama, yang permanen nama dia al-wakru. Yang kedua boleh buang nama dia taik telinga. Dan yang ketiga itu seasonal. Bila petir hujan maka dia takut dengan petir, tutup. Dia tutup, dia takut bunyi petir, guruh, sedangkan dia tidak air hujan. Suara saya pun kadang-kadang macam petir, macam guruh. Anda jangan takut dengan suara saya, kerana di sebalik suara dia ada ilmunya. Orang kafir takut dengan guruh petir, sedangkan dia mengharapkan air hujan. Anda kalau berharap hujan, jangan takut suara saya, jangan takut homework yang saya beri, kena buat baru dapat ilmu. Itu dia perbandingannya. 2 perkara yang anda dah pelajari. Pertama, pada semua manusia hatinya ada batu nama dia al-aqidah, pembalutnya, menyebabkan titik-titik embun Quran tak menitik di hati kita, bikin hati kita bukemun ataupun bumi gersang, tak titik hujan. Yang kedua, nur Quran, Allah punya nur tak masuk menerangi hati kita. Itu sebabnya hati yang sempit, hati yang gelap, itu kerana tak dapat nur Allah. Nur Allah nanti saya akan pelajarkan, Allahu nurus sama, akan sampai. Yang kedua, pada telinga kita ada batu nama dia al-wakru. Dan yang ketiga, pada mata kita pun ada tabir batu nama dia al-ghishawah. Kalau 3 ini tak dibuang, pertama kita macam binatang. Pertama kita macam binatang, tak ada gunanya. Yang kedua, kita tak mungkin dapat hidayah. Anda tak mungkin dapat sagu kalau anda tak pecahkan riungnya. Anda tak mungkin dapat hidayah kalau anda tak pecahkan ketiga-tiga batu tadi. Lihat surah yang ke-18 ayat 57. 18 kan tolong baca di rumah, imam kita susah-susah baca awalnya tadi. Di rumah baca nanti. 18 Al-Kahfi ayat 57. Bila ada batu ini, kita akui kita ada batu dan pecah hanya dengan Quran. Itu pertama.
Yang kedua, kalau tak pecahkan kita macam binatang. Yang kedua, yang ketiga, tak mungkin dapat hidayah kalau anda tak sanggup pecahkan batu. Bila anda tak mengaji begini, maknanya anda tak pecahkan batu itu. Hanya dengan mengaji saja anda pecahkan batu itu. Ramai yang tidak mengaji, mungkin daripada keluarga anda, mungkin daripada anak anda, ajak mereka supaya kaji. Yang ketiga, akibatnya kalau anda tak pecahkan itu, anda pertama dianggap orang paling zalim. Waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Yang pertama, anda dianggap orang yang paling zalim bila tak baca Quran, tak gaji Quran. Sedangkan Quran boleh pecahkan batu, pertama orang paling zalim. Zalim saudara ialah letakkan Quran di luar hati kita. Mazhabnya letakkan tempat tinggi, tapi adalah kita kiranya Quran itu letak di hati kita. Waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada. Alangkah zalimnya orang yang diajak peringatan tapi mereka berpaling. Bukan setakat itu, wa nasyama qaddamat yadahu, dia lupa apa berlaku pada orang yang zalim pada kitab. Orang kafir zalim pada kitab, seperti kaum Samud, kaum Ad, apa berlaku? Apa terjadi pada mereka? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi azanina waqra. Bila kamu berpaling daripada Quran, Quran tak kamu gunakan untuk memecahkan batu-batu pada kamu, maka batu tadi makin besar pada hati, nama dia al-akinah, dan batu tadi ada pada telinga, nama dia al-waqru. Apa jadi? Wa in taduhum ilal huda, Muhammad, kalau kamu panggil Ali, kalau kamu ajak mereka, falan yahtadu, tak mungkin, palan yahtadu, mereka tak mungkin dapat dia berapa lama? Abadan abadah. Wa in taduhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Kalau kamu ajak untuk cari hidayah, kerana batunya tak dipecahkan, tak mungkin, palan. Jadi anda nak dapat hidayah, kena pecahkan sikit dengan cara mengaji begini. Dan jangan pada anda ucapan tanah akan datang bawa keluarga anda supaya mereka pun tak sunyi daripada al-akinah, sunyi daripada al-waqru, sunyi daripada al-ghisyawah, baru ada harapan dapat hidayah. Waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayafkahuhu wa fi azanihim waqra. Akibatnya wa in taduhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Selama-lamanya kamu tak mungkin dapat hidayah seperti Abu Lahab. Selama-lamanya kamu tak mungkin dapat hidayah seperti Fir'aun. Selama-lamanya kamu tak mungkin dapat hidayah seperti kafir. Selama-lamanya kamu tak dapat hidayah seperti bapa Nabi Ibrahim. Selama-lamanya kamu tak dapat hidayah seperti anak Nabi Nuh dan isteri Nabi Lot dan Nabi Nuh AS. Kerana mereka jauh daripada Quran, daripada kitab waktu itu saja. Jadi ada batu pada badan kita, pecahkan. Kalau tak pecahkan batu itu, kita barat apa tadi? Binatang. Kedua, kita tak mungkin dapat hidayah. Dan yang ketiga, sana surah yang yang sama tadi lah, surah yang ke-7 ayat 179, iaitu walaqad zara'na li jahannama. Orang-orang ini yang kat dunia ada mata tapi tak nampak ayat Quran, ada telinga tapi tak faham ayat Quran, yang ada hati tak faham, mereka macam binatang, keduanya tak mungkin dapat, dan tempatnya kat neraka. Walaqad zara'na li jahannama kasiran minal jinni. Ramai manusia akan ke neraka. Kafir dah separuh ke neraka. Daripada orang yang Islam pun ada juga. Orang Islam yang ada batu tak pecahkan pada hati, ada batu yang ada pada mata tak pecahkan, ada batu yang ada tak pecahkan. Kat dunia dipanggil Al-An'am,
Yang kedua, dia tak mungkin dapat hidayah dan tempatnya kat neraka. Walaqad zaratna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ada pertanyaan saudara? Di rumah temukan dua lagi nyawa. Nyawa dah saya sebut tadi, surah 42 ayat 52. Itu dia banyaknya ayat Quran itu nyawa 6236 mesti berada di hati anda. Dialah yang akan menggerakkan pendengaran anda, menggerakkan telinga anda, menggerakkan anggota anda. Itu dia. Nyawa yang kedua cari di rumah, sana surah yang ke-79 ayat 4. Dan nyawa yang ketiga, sana surah yang ke-17 ayat 85. Apalkan dan simpan di hati. Ayat Quran yang banyaknya 6236 letaknya di hati. Anda bila belajar gini mesti sambil nyelam minum air. Sambil belajar, dengan cara langsung apalkan, letakkan di hati. Kena strategik, bukan saja nak belajar kerana kita dah kesuntukkan masa. Kita dah kesuntukkan masa dah. Anak kita yang umur 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun menghafal Quran itu banyak masa. Kita semua dah almost 6 siri, 7 siri. Hampir habis dah hayat kita. Nasihat saya pada anda, jangan banyak buang masa di rumah, terenung Quran pada peringkat tadabbur, apalkan, simpan di hati. Kalau tak sure bacaannya, tak sure sebutnya, tampil jumpa Tuan Haji Imam kita, minta tolong dengarkan tasmik. Tak ada nanti denan pun ada, tolong. Itu dia saudara. Jadikan tempat yang mulia, tempat yang selesa ni belajar. Supaya ulang alik, turun tangga, naik tangga, itu dia merakan masjid, bukan maghrib saja. Nanti buat program pukul 10, blok ini daripada pintu ini sampai ini, blok yang kedua itu hidarkanlah. Hari Khamis ini untuk tahsin solat, besok untuk tilawah, untuk tasmih, akan datang besok untuk lain apa dia, tajwid kita bagi-bagikan. Ada pertanyaan saudara? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma usyurna ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.